Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Suki Muhammad Channel. Kita santai, okey. Aku dah lama tak buat video. So, hari ni aku buat video sebabnya hari ni aku kena pau dengan Doha. Doha membeli... Betul, Doha membeli van. So, abang ni hantar... Abang, siapa nama abang? Syafiq bang. Abang Syafiq. So, kalau korang nak perlukan transport, boleh kontak abang ni. So, beli benda ni guys. Jom kita bawa keluar. Bismillah, berat ni. Ya, inilah dia. Handbrake, dah ada handbrake kan? Doha nak benda ni. Jadi aku pun belilah. Bukan murah amat. Ni, tricycle bicycle. Jadi hari ni kita nak try unboxing lah. Lepas tu kita nak try run. Macam mana pergi dia? Laju ke tak kan? Jom kita tunggu Doha. Doha, macam mana? Dah pun buat konten ke? Dia pun buat konten kan? So sekarang kita nak unboxing. Jom je lah, unboxing. Cabut. Oh, pening. Balut. Pusing-pusing. Pak Duan berpusing. Pak Duan berpusing-pusing. Ni nak set up kat mana? Alah, dia sibuk dengan konten dia. Dia pun buat konten juga. Tarik. Jap. Wah, ni Doha nak bagi nama dia apa? Kenapa? Ni kenapa lah? Boleh cantik. Wah, okey. Nah, duit raya Doha uncle tadi pagi. Duit raya ni dia nak simpan sampai raya. Raya guys! Ya guys! Unboxing. Doha, Apa? kita nak ride pergi mana pakai benda ni? Motor ni boleh terbang tak? Tak boleh lah terbang. Alah, baru nak terbang dengan burung. What? Banyaknya ya Allah. Ni apa benda ni papa? Dia bagi hadiah. Itu charger dia. Oh. Kita nak try pergi mana? Kita pergi beli juadah berbuka menggunakan ni. Mana boleh. Steady. Asal tak boleh? Sebab lagi nak raya dah. Lagi 3 hari raya. Raya. Selamat hari raya. Susah. Dia boleh jadi tempat duduk belakang ni dan dia juga boleh jadi tempat letak barang. Kalau kita nak pergi beli pasar, aku suruh bibi aku bawa ni. Bibi, pergi pasar. Letak barang, letak ayam ke apa semua sini. Ni dia just tarik je macam ni. Oh my god. Dia tukar kepada seat balik. Dia ada cup holder, tempat letak air tu. Tapi dia puasa. Dia puasa? Papa tak puasa. Papa puasa. Okey, dia ada pintu lah guys. Tarik je. Keluar. Untuk masuk, untuk keluar. Okey, kat sini ada charger dia. Dia bagi dengan charger untuk charge. Ini adalah side mirror. Side mirror bulat. Tu apa? Side mirror penting tau. Tak lama lagi dadak raya. Apa benda ni guys? Cuba komen di bawah. Kau. Ya. So dia ada alarm Asingkan satu set jadi satu set. So ada 2 kunci. So dia ada handbrake, reverse, dia ada mode 1, mode 2, mode 3. Okey, so tak jalan. Sudah turun kan? Sekejap. Tekan ni, tekan brake. Kau tahu sebab apa? Itulah kau. Brake depan dia ketat sangat. Dia sensor. Okey, tayar dia ada sarung Papa. Nampak. Settle lah. Janganlah Zom. Jom kita beli juadah berbuka. Tak nak duduk tak? Tak nak. Terus. Selamat. Aduh, sampai. Ibu. Aduh. Motor lagi. Benda dah 3 tu. Bahaya ke Bahaya dia orang. Enggak, tu pun dah gelak dah. So sekarang aku nak pergi beli juadah berbuka menggunakan motor ni. Dadah.
Let's jom. Allah, nak pergi bazar ke? Tolong. Tak payahlah. Tengah main. Mana boleh kau? Pemandangan indah. Bukit, Daniel tak boleh balik aku tu. Bukit slow. Okey guys, sekarang ni kita tergarai. Allah, Allah. Kita nak pergi bazar. Kita nak pergi bazar. Pecah. Okey, kita sudah mencapai. So ni dekat kawasan Taman Melawati. Abang ni punya kedai Roti John. Siap bang? Ni jagung eh? Tak puasa. Nampaknya ada orang tak puasa guys. Ada orang tidak mempuasa. Tuha. Toha. Yo. Okey. Baik. Terima kasih. Saya mudah. Alright. 1, 2, Belakang. 3. Teruskan ni. Kita pergi bazar tapi kita datang kedai sini lah. Dekat dengan rumah. Woi, lagi santai kawan. Nek, jom. Let's go. Lepas ke bang? Itulah bang. Kena ada jalan lain lah. Motor tak kuat. 3 hours later. Lepas ke bang? Asal? Okay guys, so kita dah sampai rumah. Kita dah beli roti john, kita dah beli lauk-lauk pauk, kita dah beli air menggunakan kereta ni. So tadi kita dah jalan dalam 4 kilo pergi, 4 kilo balik, dalam 8 kilometer menggunakan benda ni. Aku tak tahu nak panggil apa, aku panggil dia tricycle saja. So tadi cameraman aku Daniel pun naik juga. Masa on the way balik, rumah aku ni banyak bukit-bukit. Jadi dia slow, bukit dia boleh panjat tapi dia slow. Dia tak kuat lah, mungkin dia boleh upgrade ke apa aku tak tahu, tapi yang pastinya nanti aku akan update kalau aku nak upgrade, aku nak tukar cat ke apa. Jangan lupa like, share, subscribe. Mantap guys.